perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Sidang penonton umat Rasulullah yang saya kasihi, saya hormati sekalian. Selamat datang ke rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman. Episod 62. Tanda kiamat ke-98, 99 dan 100. Kesemua 100 tanda kiamat itu adalah tanda kiamat yang bahagian kecil. Kemudian kita akan masuk lepas habis 100 lebih nanti ke bahagian yang lebih mencabar, yang lebih menakutkan, yang lebih merisaukan, insya-Allah lebih membuatkan kita buat persiapan tambah iman dan amal ibadah kita, iaitu masuk ke bahagian tanda besar kiamat nanti. Dan tak banyak dah. Ni dah 100. Hari ni kita akan habis 100 tanda kiamat kecil, yang lebih 90 sudah pun berlaku. Saya ulang sekali lagi. Daripada 100 ni, 90 sudah pun berlaku. Majoriti, bukan 60%, 70%, 80%. Saya bukan nak gempak kita, maksudnya nak dekat dengan kiamat, tak payah buat apa dah, bukan begitu. Tetapi saya maklumkan ini sebagai amanah. Saya belajar sabar sikit, saya kemukakan kepada tuan-tuan untuk kita berasa jangan tangguh untuk buat baik. Untuk kita rancang segera bertaubat kepada Allah SWT. Untuk kita buat persiapan, bagi tahu kat diri kita, jiwa dan akal kita, dahulukan akhirat. Dan kenapa rancangan ini disusun, episod-episod ini disusun, adalah supaya kita semua boleh elak daripada kejahatan yang akan berlaku. Itu yang para sahabat seperti Sayyidina Huzaifah bin Yaman, dia bagi tahu orang lain, duk tanya Rasulullah tentang benda baik, apa nak masuk dalam syurga, macam mana nak buat satu amalan yang Allah suka. Tetapi Sayyidina Huzaifah selalu bertanya tentang fitnah dan perkara buruk yang akan berlaku. Untuk, kata Sayyidina Huzaifah, dia buat persiapan melindungi diri, iman dan keluarga dia, dan untuk dia berhati-hati daripada terjebak ke dalam kejahatan ataupun fitnah tersebut. Itulah niat saya juga yang kita cadangkan dan kita hidangkan kepada umat Islam di Malaysia khususnya. Untuk diri saya sendiri khususnya juga, sama-sama kita ambil cakna tentang perkara ni. Tuan-tuan, 98, 99 dan 100 ini, yang ke 100 ini, tanda kiamat kecil ini, kita boleh panggil sebagai tanda kiamat 3 gelombang serangkai. 3 gelombang serangkai saya namakan. Kenapa 3 gelombang serangkai? Sebab dia akan berlaku episod 1, kemudian episod 2, kemudian episod 3.
dia serangkai. Rasulullah SAW yang ikat dan buat turutan 3 gelombang serangkai ini, bukan saya. Dalam satu hadis, Nabi himpunkan 3 tanda besar kiamat kecil ini dalam satu hadis. Dan fakta seterusnya yang juga penting, fakta besar, iaitu siapa nak dengar cerita, nak tahu hadis maklumat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara ghaib akhir zaman ini, maka inilah hadis yang bercakap tentang beberapa bulan, beberapa minggu, bahkan beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal la'natullahi alaih, nas'alullah as-salamah wal afwa wal afiyah, dan perlindungan, kita minta perlindungan kepada Allah daripada fitnah ini. Tuan-tuan, tanda kiamat ke-98 ini namanya Ahlas. Tanda kiamat 99 namanya Sarra. Tanda kiamat kecil yang ke-100 namanya Duhaima. Ahlas, As-Sarra, Ad-Duhaima. Fitnatul Ahlas, Fitnatul Sarra, Fitnatul Duhaima. Ketiga-tiga tanda kiamat ini adalah fitnah, ujian, cubaan, kekeliruan, pembunuhan, dan lain-lain lagi. Dia bermula dengan fitnah Al-Ahlas. Berapa lama dia berlaku? Wallahu a'lam. Adakah setahun sebelum kemunculan Dajjal? 2 tahun sebelum kemunculan Dajjal? Wallahu a'lam. Tetapi yang pasti, ia dekat dengan kemunculan Dajjal. Bila berlaku 3 serangkai ni. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, ketiga-tiga ni sudah berlaku muqaddimahnya. Muqaddimah dia dah berlaku. Yang betul-betul yang Nabi sebut Al-Ahlas, As-Sarra, Ad-Duhaima, yang actual, yang spesifik macam tu, belum lagi. Tapi muqaddimah dia dah berlaku. Lagi tuan-tuan tengok. Bila saya sebut, tuan-tuan akan faham, oh betul. Ketiga-tiga fitnah ini ada ciri-ciri khas. Ketiga-tiga gelombang ini, peringkat fitnah ini ada ciri-ciri khas. Contoh, saya mulakan dengan tanda kiamat kecil yang ke-98, iaitulah fitnah Al-Ahlas. Fitnah Al-Ahlas ini, dia punya ciri khas dia apa? Tuan-tuan dengar, berlaku perang, persengketaan, hilang nyawa, hilang harta, hilang tempat tinggal dan negeri. Tuan-tuan ingatlah video ni elok. Saya harap, saya doakan maklumat ni sampai kepada semua umat Nabi SAW. Bila sebut fitnatul ahlas ini, ciri khas fitnatul ahlas yang akan berlaku nanti beberapa bulan atau tahun saja, beberapa tahun saja atau bulan saja sebelum kemunculan raja fitnah alam. Nama fitnah itu adalah fitnah Al-Ahlas. Dan ciri khas dia adalah bunuh, perang, persengketaan, hilang apa? Hilang nyawa, hilang harta, hilang tempat tinggal ataupun negeri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Ahlas ini jamak Hilsun. Hilsun adalah pelapik yang duduk di atas binatang tunggangan, duduk di belakang. Orang yang guna binatang tunggangan, dia tak buang pelapik tu. Bukan pelana keras tu. Dia ada satu pelapik lagi. Yang tu orang tak buang. Kalau pelana tu, bila nak rehat, orang akan angkat buang. Dia ada satu lapis lagi yang nipis tu. Yang tu dipanggil Hilsun. Pelapik di atas belakang binatang tunggangan. Yang tu orang tak buang. Apa perumpamaan ataupun persamaan syibih yang Nabi nak buat di antara pelapik Hilsun itu dengan fitnah yang berlaku untuk gelombang pertama ni? Kata para ulama menghuraikan hadis ni, iaitu mulazamah. Seperti mana kain pelapik yang tidak dibuang itu, walaupun waktu rehat, waktu apa, di belakang binatang tunggangan sentiasa ada, begitulah fitnah yang gelombang pertama ni
dia berlaku sekali nanti, dia berterusan tahun demi tahun demi tahun demi tahun demi tahun demi tahun. Tak hilang-hilang fitnah tu. Dan dia bersambung dengan fitnah as-sarra. Berterusan berlaku peperangan, pembunuhan, persengketaan di antara bangsa dengan bangsa, negara dengan negara, Islam dengan bukan Islam, bersengketa mula daripada kampung, jiran bergaduh dengan jiran, adik-beradik bergaduh dengan adik-beradik, ahli keluarga bergaduh dengan ahli keluarga, dia melarat ke jiran, di tempat kerja bergaduh sama-sama staf, di kampung bergaduh dengan kampung sebelah, kejiranan sebelah, taman sebelah, daerah bergaduh dengan daerah sana, suku ni bergaduh dengan suku tu, keluarga ni bergaduh dengan kabilah tu, akhirnya negara bergaduh dengan negara. Persengketaan besar dunia ni namanya Al-Ahlas. Melibatkan apa? Hilang apa? Hilang nyawa, hilang reta, hilang tempat tinggal, pindah randah, merempat antara satu tempat ke satu tempat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya nak tanya tuan, berlaku tak lagi mukaddimah keadaan ni? Berlaku tak keluarga bersengketa dengan ahli keluarga sendiri? Berlaku. Ayah bunuh anak, anak bunuh mak, anak bunuh mak, mak ayah bunuh anak bunuh mak ayah, bergaduh dengan jiran, bergaduh rakan kerja dengan rakan kerja, bersengketa di antara satu parti dengan satu parti, satu kumpulan dengan satu kumpulan, dah berlaku. Cuma belum sampai kepada kemuncak. Mukaddimah, hin-hin dia sudah pun dapat kita lihat hari ni, zaman ni 2025 ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Selesai berlaku fitnah Ahlas, dia mai gelombang kedua. Tuan-tuan, Ahlas, As-Sarra, Duhaimah ni, semua ni beberapa bulan atau tahun sebelum kemunculan Dajjal. Bahkan, sagi kita tengok, waktu Nabi cerita fitnah Ad-Duhaimah, Nabi kata, selesai berlaku fitnah Duhaimah, tunggulah hari itu atau esok muncul dan keluar Dajjal. Saat kita tengok hadis dia, kita tengok fitnah yang kedua, iaitu fitnah As-Sarra. Fitnah Sarra ni apa? Dia punya ciri khas dia apa? Fitnah Sarra ni. Fitnah Sarra ni fitnah kemewahan. Oh, habis berlaku dengan perang, mati, bunuh, negara ni perang negara ni, betul dia akan berlaku As-Sarra? Ya. Mewah dengan harta. Mewah. Oh, dunia akan melalui benda tu? Ya, dunia akan melalui fasa perang yang dahsyat. Yang saya kira perang yang dahsyat itu adalah nanti akan berlaku sikit lagi, perang dunia ketiga, berlaku di antara total umat Islam keseluruhan bergabung dan keseluruhan bukan Islam bergabung, tak kira blok komunis ataupun blok barat, bergabung. Kemuncak dia perang dengan orang Islam. Itulah, di situlah akan berlaku hilang negara, hilang tempat tinggal, hilang kampung, hilang rumah, hilang keluarga, hilang nyawa, hilang. Lepas tu umat Nabi akan diuji dengan fitnah As-Sarra, iaitu kemewahan. Mewah habis-habisan waktu tu, mewah. Dan ciri kedua dalam fitnatus Sarra ialah akan keluar satu ahli keluarga Rasulullah. Ahli keluarga Rasulullah sampai hari ni 2025 ada tak? Ada. Kata Profesor Dr. Ali Jumaah, ada lebih 1,000,000 orang, individu ahli keluarga Rasulullah SAW yang tersebar di seluruh pelosok dunia hari ni. Lebih 1,000,000 individu. No? Ada di kalangan mereka ulama, ada di kalangan mereka orang biasa, ada di kalangan mereka muslim mukmin yang baik, ada di kalangan mereka yang nifaq dan yang munafik. Ramai di kalangan ahli keluarga Rasulullah yang tersebar begitu. Ketika berlaku fitnatus Sarra, ciri khas utama fitnatus Sarra ialah ada keluar seorang yang menjadi ikutan orang ramai, tetapi dia ahli keluarga Nabi, tetapi tidak mengikut manhaj dan sunnah Nabi, menyeleweng. Dia ahlul bait, memang betul-betul dia darah Rasulullah. Nabi sebut dalam hadis ni,
min ali baiti. Dia ni memang keturunan aku, darah keturunan Nabi. Jadi ahli keluarga Nabi ni bukan palsu, memang ada sampai hari ni. Terlampau banyak hadis kita nak bincang, nak cakap. Cumanya siapa? Adakah semua bila sebut ahli keluarga Nabi tu mesti orang soleh, mesti yang orang yang bertakwa? Tidak juga. Tidak semestinya. Dalam hadis ini, fitnatus sarra, Nabi bagi tahu akan muncul nanti akhir zaman nanti satu orang ahli keluarga aku, darah aku, nasab aku, tapi dia menyeleweng. Dan ciri ketiga fitnatus sarra adalah keluar pemimpin yang lemah. Akan keluar pemimpin Islam yang sangat rapuh. Tak cekap lah, kita cakap zaman hari ni mudah kan. Memang tak cekap, pemerintahan tak cekap, rapuh. Berubah-ubah polisi dia, kemudian tak rapuh. Zaman itu ada. Dan yang terakhir sekali adalah fitnah ad-duhaima. Gelombang ketiga namanya fitnah ad-duhaima. Apa maksud ad-duhaima? Ad-duhaima datang daripada adham, perkataan adham, iaitu gelap gelita. Tak nampak apa. Gelap gelita. Kenapa Nabi namakan gelombang ketiga ini gelap gelita? Sebab itulah kemuncak. Tuan-tuan tengok, tadi nombor 2, fitnah yang kedua, berlaku lagi dia punya muqaddimah, hin-hin dia. Pun dah berlaku. Zaman hari ni, orang mewah ada hari ni. Mewah. Ada orang miskin? Ada. Tapi ramai ada orang mewah? Ramai. Dulu 50 tahun dulu, dalam satu kampung, setiap rumah ada kereta tak? Tak ada. Hari ni, dalam satu kampung, setiap rumah bahkan kadang-kadang 2 kereta lagi. Kampung. Taman tu saya kata lah. Hampir semua rumah di bandang ada kereta. Antara lambang kemewahan. Hampir setiap rumah ada TV tak? Hampir setiap rumah ada TV. Antara lambang kemewahan. Hampir setiap rumah ada selfon. Ya, hampir setiap rumah, bukan hampir setiap rumah ada satu selfon. Hampir setiap orang ada selfon. Bilangan selfon yang digunakan pakai di Malaysia melebihi 20 juta. Melebihi 20 juta selfon yang digunakan pakai. Orang 34 juta. No? Jadi hampir setiap orang. Itu antara orang kata petanda kemewahan yang ada. Hampir setiap orang ada. Macam itulah antara tanda kemewahan. Dan fitnah ataupun gelombang yang ketiga ini adalah gelombang, dia punya ciri khas dia apa? Saya sebut ni, tuan-tuan tengoklah video ni elok, tuan-tuan tengok berlaku ke belum ad-duhaima ni. Ad-duhaima ni adalah fitnah gelombang ketiga yang Nabi sebutkan dalam hadis. Lagi kita baca hadis ni, hadis riwayat Abu Daud dan hadis sahih. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis ni sahih. Lagi kita akan baca, no? Kita huraikan dulu. Ad-duhaima ni ada beberapa ciri. 1, fitnah paling gelap, paling dahsyat. 2, kena semua orang, Islam tak Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, serah kepada Allah. Buat persiapan iman yang elok, iman yang tinggi, iman yang tebal. Kemudian serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berlaku fitnah duhaima ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ia fitnah yang paling dahsyat, paling gelap sekali. Paling dahsyat, paling gelap. Nombor 2, kena semua orang. Nombor 3, pagi Islam, petang kafir. Petang Islam, pagi esok kafir. Yang ni yang kita tengok bila masuk gelombang ketiga nanti. Tuan-tuan akan tengok orang jadi murtad dengan begitu cepat. Pagi semayang lagi dengan kita, contoh, petang kafir, petang jadi murtad. Dia akan jadi banyak nanti ketika fitnah duhaima. Nombor 4, ciri keempat fitnah duhaima. Nombor 4, dia ada 5 ciri. Yang keempat, manusia akan terpecah kepada 2 kelompok yang terang dan jelas. Tiap-tiap kampung, saya sebut kampung lah, tiap-tiap taman perumahan dan tiap-tiap kampung akan terpecah orang jadi 2. Tidak ada yang ketiga. Ni Nabi sebut. Ada 2. Ila fustatain. Mereka akan terpecah jadi 2. Apa dia 2 kelompok tu? Tiap-tiap kampung dan tiap-tiap taman.
perumahan. Bandak ke kampung ke tak kira. Orang waktu tu akan terpecah jadi dua, iaitu satu kelompok nanti mereka ni akan duduk sekali, semua orang beriman, tak ada 1% pun nifaq, munafik, tak ada. Satu kumpulan lagi, wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamah, nas'alullah as-salamah. Satu kumpulan lagi, kesemua munafik, tak ada 1% pun iman, satu kumpulan ni. Tuan-tuan, ketika mana kampung, taman, perumahan, bandak, hulu, orang terpecah jadi dua, Nabi kata tunggulah. Lepas kamu tengok, jadi bukan secara makna tau, cara hakikat terpecah dua ni, Nabi kata fantazirud dajjal min yaumihi aw ghadihi. Tunggulah dajjal hari itu ataupun esoknya. Ataupun esokkan harinya. Hadis ni penting. Sangat utama untuk kita sebarkan, kita kongsi, kita bagi orang faham. Ni yang akan berlaku. Dan ketiga-tiga benda ni, kemuncak zaman gelap tu, aduhai mak tu, tuan-tuan, benda ni pun dah berlaku, dia punya mukaddimah dia. Apa dia kata? Apa gelap? Apa gelap? Gelap iaitu orang tak dapat beza. Hak mana satu betul, hak mana satu palsu dan fitnah. Tak boleh beza. Hak kita hari ni, orang yang belajar, yang ada akademik, terpelajar, pun keliru bila tengok antara dua kumpulan kan. Hak mana satu betul pun tak tahu. Yang ni Nabi sebut. No? Sehingga kan orang-orang fiqah terpelajar, mereka sendiri menjadi keliru. Mana satu hak betul, mana satu hak palsu dan salah pada sesuatu keadaan. Berlaku mukaddimah ini, berlaku. Sudah pun berlaku pada zaman ini. No? Saya bacakan hadis yang hadis yang saya dah buat kesimpulan semua kan. Sekarang saya nak bacakan hadis kepada tuan-tuan sekalian. Hadis tiga-tiga fitnah tadi untuk kita ambil barakah. Tuan-tuan dengar saya baca. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-fitan fa akthara fi dhikriha hatta dzakara fitnat al-ahlas fa qala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatu al-ahlas qala hiya harabun wa harbun thumma fitnatu sarra dakhanuha min tahti qadamay rajulin min ahli baiti yaz'amu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'i al-muttaqun ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين أتبن فسطاطين أي قسمين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده رواه Abu Dawud. Ya Allah. Satu hari kata Abdullah bin Umar, kami duduk dengan Nabi. Kemudian Nabi sebut fitnah-fitnah yang banyak akan berlaku macam ni, berlaku begini. Banyak ujian, cubaan untuk umat Islam. Kemudian Nabi sebut dengan banyak. Kemudian Nabi memulakan fitnah yang seterusnya iaitu ahlas. Satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, fitnah ahlas tu apa? Nabi pun sebut, iaitu fitnah harabun wa harbun. Fitnah persengketaan, pemusuhan, harabun wa harbun. Harbun pula fitnah perang, pembunuhan, hilang nyawa, harta, tempat tinggal. Kemudian fitnah sarra, punca dia mai daripada seorang daripada ahli keluarga aku, nasab aku, keturunan aku. Dia kata dia buat benda yang aku arahkan, yaz'umu annahu minni. Dia dakwa dia buat apa yang aku ajar. Walaysa minni, dia tak buat apa yang aku ajar. Dia memang ahli keluarga nasab aku, tapi dia tak buat apa yang aku ajar. Sebab sesungguhnya kekasih-kekasih aku, pewaris-pewaris aku adalah hanya orang yang bertakwa. Kemudian orang ramai akan melantik satu pemimpin yang lemah. Kemudian fitnatud duhaima. Yang ni yang terakhir. Tidak ada seorang kecuali terkena dengan fitnah itu. Fitnah duhaima ni semua orang kena. Islam ke tak Islam. Tapi kalau Islam, mukmin dia kena sikit-sikit, tempiah-tempiah. Nampak macam nak habis, tapi dia makin banyak. Nampak nak habis, makin banyak. Nampak nak habis, fitnah tu makin merebak. Duhaima ni. Setiap kali nampak macam nak habis, tapi sebenarnya dia makin merebak. Kemudian
antara ciri fitnah duhaima ni, hampa tengok satu orang pagi dia Islam, petang kapiak jadi kafir murtad. Ada orang lain pula petang tu Islam, esok pagi dah jadi kafir. Kemudian kemuncak fitnah duhaima, kemuncak untuk berakhir fitnah duhaima ini ialah orang terbahagi kepada dua. Tak kira kampung, tak kira bandar, negara ke negeri ke, terbahagi kepada dua. Satu kelompok iman, tak ada 1% pun munafik. Satu lagi kelompok munafik, tak ada 1% pun iman di dalam mereka. Nasallallahu salamah. Amin. Nabi kata, ketika kamu tengok dengan mata kamu, mata kepala kamu, pembahagian ini, pengasingan ni, nampak berlaku pengasingan ni, tunggu. Pada hari itu Dajjal keluar. Ataupun esok, paling lewat. Jadi saya rasa semoga hadis ni menjadi panduan untuk saya dan kita semua. Kita buat persiapan iman, buat persiapan iman yang paling utama, ibadah, taubat kepada Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.